Okey, Assalamualaikum sahabat-sahabat. Saya Ashraf daripada Pro Steering. Okey, hari ni kita dalam kereta Toyota Avanza. Okey, saya nak tunjukkan cara untuk cabut steering Toyota Avanza. Untuk model ni dia tak ada airbag. Okey, cara buka dia bawah ni dia ada satu skru. Okey, boleh guna sama ada boleh guna spana ataupun guna screwdriver Phillips. Jadi saya gunakan screwdriver Phillips. Dia ada satu skru kat bawah ni. Okey, lepas tu kita betulkan steering dan ni kita tarik sahaja sahabat-sahabat. Okey, dia memang simple saja sebab model ni dia memang tak ada airbag. Okey, lepas tu kita bukakan tarik satu kabel untuk horn. Okey, lepas tu bahagian dalam ni dia menggunakan soket spana bersaiz 19 juga. Okey, kita buka saiz 19. Lepas tu kita tandakan dulu. Tandakan tempat yang kita nak cabut ni. Okey, dan seterusnya kita ketuk sikit. Okey. Dan terus dia tercabut. Okey, untuk model ni memang dia tak ada clock spring kat sini sebab dia tak ada airbag dan dia tak ada apa-apa function button dekat sini. Jadi orang kata ni macam yang style kereta-kereta model lama lah. Okey, untuk wajah yang tak ada airbag, untuk Pro 2 Viva yang tak ada airbag, kebanyakannya style macam ni. Guna satu skru dekat bawah. Okey, terima kasih. Semoga membantu.